Itu mungkin menjadi indikator yang bagus untuk buka cawangan kedua. Kena consider banyak benda. Tapi antara benda yang aku sendiri selalu fikir, nombor satu, bila cawangan pertama kita tu memang dah buat sale yang tinggi, demand cukup tinggi, tak mampu nak menampung kapasiti, so kita perlu buka cawangan kedua. Tapi kalau situasi yang macam ni, dia boleh jadi dua, sama ada kita expand kedai kita ataupun kita buka cawangan dekat location yang sama berdekatan. Ini antara solusi based on issue tu. Tapi boleh jadi juga sebab kita buka cawangan kedua adalah kita nak reach market baru. Kita dah buka cawangan sini, marketing kita mungkin okey semua, so banyak juga inquiry yang tanya. Kita nampak ada satu market yang besar dekat satu tempat. Itu mungkin menjadi indikator yang bagus untuk buka cawangan kedua. Tapi bila buka cawangan kedua ni, dia tidak semestinya buka terus. Dia boleh jadi kita test market dulu. Kita buka gerai, kita join event berdekatan dekat situ. Kita tengok ada tak orang yang memang betul-betul nak hit kat situ. So baru kita buka cawangan kedua. Dan itu antara faktor yang selalu aku akan titik beratkan lah. Dia banyak lagi faktor lain sebab membuka cawangan ni dia boleh jadi menguntungkan atau mematikan.